Hai, Assalamualaikum semua. Okey, korang semua nak tahu tak berapa kos tukar bearing tayar dan apa simptom-simptom dia? Nak tahu tak korang? Okey, simptom pertama dia, bila korang bawa je kereta, korang akan dengar bunyi berdensing. Dia macam makin laju makin dibersiul macam tu. Yang tu bearing. Jadi kena pastilah mana satu bearing. Itu secara visual macam tu lah. Tapi kalau nak checking yang lebih apa orang cakap, confident, pergi bengkel, nanti dia akan jack kereta korang dan akan pusing lah tayar tu. Dia akan ada macam bunyi kasar deg 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 deg, macam tu. Jadi bila pegang je tayar tu, dia akan deg deg deg, dia akan bunyi lah. Jadi dah sampai masa lah. Kereta saya, kereta Azia ni, dia dah bunyi sebelah kiri. Okey, ni kali pertama rosaknya sebiji sebelah kiri. Selama menggunakan lebih kurang 11 tahun lah, anggaran lebih kurang 11 tahun kereta ni, dengan mileage 266,598 mileage lah. Maknanya dia dah jalan sejauh begitu baru rosak sebelah kiri.